Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hakim Mirzal dari SK Johor Bahru Darul. Kod sekolah saya ialah YBA 6402. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah buku yang sangat menarik bertajuk Cita-Cita Kita. Buku ini diterbitkan oleh Marshall Cavendish Education dan ditulis untuk murid sekolah rendah seperti kita. Kawan-kawan, buku ini mengisahkan dua beradik, iaitu abang dan adik, yang suka bermain sambil melakonkan pelbagai cita-cita. Mereka menjadi mekanik, ahli bomba, arkitek, jurutera, pemimpin negara, pembaca berita dan juga angkasawan. Kawan-kawan, mereka tidak hanya bermain, tetapi juga menunjukkan nilai-nilai murni seperti berani, bertanggungjawab, bekerjasama, dan prihatin terhadap orang lain. Saya paling suka bahagian apabila mereka menjadi angkasawan dan membina rumah di bulan. Sangat menyeronokkan dan membuat saya berangan-angan untuk ke angkasa suatu hari nanti. Kawan-kawan, buku ini mudah difahami, berwarna-warni dan menginspirasikan kita untuk bercita-cita tinggi dan menjadi insan yang berguna. Cita-cita saya ialah menjadi seorang doktor kerana saya ingin membantu orang ramai dan menyelamatkan nyawa. Oleh itu, kawan-kawan, saya sangat syorkan buku Cita-Cita Kita kepada semua rakan-rakan kerana ia menyeronokkan dan penuh pengajaran. Sekian kongsian saya. Terima kasih.